Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang tapi dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat orang Islam yang ada dekat luar sana, jujur, dia ni seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dia simpan ilmu ni seorang-seorang. Dia tak mau bagi tahu dekat orang lain. Yang mana dalam video ni ada satu doa. Doa kita minta dekat Allah supaya kurniakan kepada kita pasangan yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Dia tak share ni, dia sengaja tak mau bagi dekat orang lain. Dia sengaja nak simpan seorang-seorang. Tak mau. Kita dapat ilmu manfaat, sebarkan sebanyak yang mungkin. Baik, dah share dah ke? Dah repost dah? Dah bagi kat semua orang dah? Dah bagi video ni dekat semua umat Islam dah? Mantap. Tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama dengan harapan Allah kurniakan kepada kita pasangan yang baik, anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah. Okey, tengok skrin. Okey, ikut sama-sama nah. Saya baca satu persatu, ikut pelan-pelan. Ni ayat Quran tau. Okey, ikut sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Macam mana? Dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pasangan yang baik, anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin.